Ucapan dasar Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang bertemakan Islam Memimpin Perubahan mengulangi iltizam politik PAS untuk terus memperkukuhkan muafakat dalam Pakatan Rakyat di samping bersikap terbuka dengan pihak lain demi kepentingan Islam sama seperti yang diputuskan pada Muktamar di Ipoh tahun lalu. Dalam ucapan pagi tadi, keputusan itu katanya akan diteruskan pada sesi kepimpinan kali ini. Setahun kita mengadakan muktamar yang lalu di negeri Perak, Darul Ridwan. Menerusi muktamar ini, antara keputusan terpenting yang kita sama-sama bahas dan susun jalinan kerjanya ialah untuk memperkukuhkan kerjasama dalam Pakatan Rakyat. Dan dalam masa yang sama, PAS mempunyai sikap keterbukaannya untuk bertemu serta berbincang dengan sesiapa sahaja bagi kepentingan Islam dan seterusnya rakyat di dalam negara ini. Tegasnya, PAS mahu membawa gagasan politik Islam yang tersendiri tanpa mengenepikan kebersamaan parti komponen Pakatan Rakyat yang lain. Kita bukan sahaja mencegah kemungkaran, tetapi kita menyokong perubahan ke arah kesejahteraan rakyat dan kekuatan Islam. PAS ingin memimpin perubahan dengan membawa satu gagasan politik Islam yang akan menyatukan kaum di Malaysia ini dengan keadilan sejagat. PAS juga ujarnya perlu menjana amalan politik baru iaitu politik li ta'arafu yang menuntut kepada parti itu untuk saling menghormati dan meraihkan kepelbagaian dan menolak perkauman. PAS sebagai sebuah parti siasah Islam, gerakan dakwah dan tarbiyah terus-menerus mendukung nilai-nilai Islam yang kekal dan dinamis serta nilai-nilai yang tidak bersifat perkauman. Politik yang kita majukan adalah berteraskan politik li ta'arafu, politik saling menghormati, khususnya bagi negara bangsa ini yang bersifat majmuk. Maka bertambah penting bagi PAS menyerlahkan sifat keadilan Islam yang mampu meraihkan kepelbagaian. Pun begitu, Hadi juga mengingatkan perwakilan agar benar-benar memahami sejauh mana amalan keterbukaan dalam parti Islam itu. Walaupun PAS sungguh terbuka untuk menerima idea-idea baru, semua yang menjadi ahli PAS ini perlulah ditarbiah dengan kepahaman fiqh siasi yang diperjuangkan oleh PAS serta memahami budaya dan kaedah PAS. Institusi usrah di pelbagai peringkat perlulah diperkukuhkan untuk melahirkan ahli yang faham serta istiqamah dengan perjuangan Islam yang kita bawa ini. Dalam ucapan sama, Abdul Hadi turut merakamkan perhargaan kepada Dewan Ulama, Pemuda dan Muslimat atas peranan yang dimainkan sehingga berjaya meletakkan PAS di tengah-tengah arus perdana rakyat Malaysia yang rencam. Slogan dan pendekatan PAS berprinsipkan PAS for all juga jelasnya ternyata berjaya menarik kaum bukan Islam untuk turut bersama PAS dan kemuncaknya dapat dilihat dengan mendadaknya pertambahan ahli kelab penyokong PAS walaupun penubuhannya baru menjangkau usia 4 tahun. Isu lain yang turut disentuh adalah kezaliman Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA, kezaliman Zionis terhadap umat Islam serta lontaran harapan kepada Presiden Amerika Syarikat Barack Obama untuk merubah pandangan prejudis Barat terhadap Islam. PAS juga diharapkan mampu menepani cabaran masa untuk terus mengekalkan sifat Yuzuli iaitu prinsip perjuangan, Muasirah iaitu organisasi jentera dan kepemimpinan bersifat semasa dan Istiqbali iaitu berwawasan jelas untuk mewarnai senario perjuangan.